buat video TikTok tu pun aku tengok sikit. Tangan aku tak berapa. Buka tangan kau. Macam mana tu? Marah Cik Irwan kita. Baru tukar skrin belakang, dia nak tukar pula apa? Windscreen. You tak tengok belakang kan? You tengok apa? Actually I dah gerai. Tak cuba macam ni rumah. Tengok muka sendiri. Aku nak buat simpanan RM1 sampai raya tahun depan. Aku start 1 Mei tu. Maknanya macam bila-bila masa aku teringat, aku ada RM1 dalam purse. So aku akan keluarkan. Dan simpan macam aku akan masuk dalam kampung lah. Nak apa boleh tahu je, macam semua. Let's do some haul. What's in my bag? She have a lot of feet. Her bag is big. Okay guys, welcome back to my YouTube channel. Make sure ada medication, okay? Especially minyak-minyak. Getting old. No, getting older. Yang cakap apa? Wigs dan juga ikut hati masa tu nak cium bau apa kan. Macam mana ni? Baru masuk sini. We're going to KL guys. Oh yes, first just ada sanitizer, okay? That's very important, especially when you go to the public toilet, when you go to, and when you're filling up your petrol. After kau masuk highway, masuk Sembawang Dah ya? Kenapa? Salah. Boleh juga. Kalau ikut ke rumah dia? Sebelum boleh lah. Aku rasa dia lagi cepat kot kan? Sebab kalau jalan dalam ikut jam kan? Rumah dia yang dekat Maidin. Betul kan? Dia tak. Tak masuk Sembawang. Tadi dia kata dia buka highway Sembawang. Kita pick up imam kita. Assalamualaikum. Salam. Nak tidur boleh? Tidur dalam kereta malam ni. Tidur hotel ke sini boleh? Oh, canggih lah. Yang apa box eh? Tank. Tank. Patut lah. Orang pun tank. Habis kali-kali yang tank penuh. Body tank, money tank, Money tank. all tank. Selesa belakang. Sok tengok orang belakang. Boleh ke belakang dari kursi. Sandar belakang boleh. Canggih lah. Macam ni lah baby and Nurul. Kelas. Mana kita cowok? Ni kau banci ke mana ni? Kakak pun join tau. Oh ya ke bagus ni. Adung, telefon abang cik ke nak tanya kat mana? Tadi kita nak call dia. Kita belum
lupa dah. Apa tadi? Abang Cik kata dia okey je. Betul kita macam di rumah dia ke? So dia kata nanti call balik. Dia cakap Call lah. Kau nak ke mana lah? Dia nak belanja. Dia pandai aku cakap dia belanja. dia dulu keluar. Program ni sampai subuh tau. Kita nak kidnap Along sampai subuh tau. Amboi. Oh, ada video belakang. Hello. Assalamualaikum. Abang Cik. Ya, Abang ada dekat rumah Along. Dah ambil Along Ya. dah. Kita orang baru lepas ambil Along. Ya. Ha. Boleh. Nak hujan ni, nak hantar rumah banci ke? Boleh je. Kan? Betul kita pergi rumah Abang Cik ke? Kan? Kak Jun. Abang Cik, Kak Jun pun nak join boleh ke? Boleh. Tapi tak ada apa makan lah ni. Okey, Sama okey. banci pergi beli, banci keluar dulu lah pergi beli. Tak apa je, no problem. Ha? Nak kena mamak kan? Makan mamak. Kita bawa banci ikut banyak dia mana. Kita orang pergi je rumah Abang Cik macam tu okey. Along tahu. Sampai bawah. Okey. Sampai bawah kan beritahu. Okey Abang Cik. Alright. Okay. Assalamualaikum. Ayam goreng. Ayam goreng. Sudah ada nasi minyak kau. Sedap. Kau tahu sikit nasi tu. Tak. Licin baik kita makan. Masuk kanan. Kanan. Pak Intan pun datang. Tiba-tiba aku on the way ni Daripada mana? Hello Yub. Lampang. Kita baru ambil Pak Long dekat Bukit Beruntung. Abang Cik suruh terus pergi rumah dia. Apa nama rumah dia tu? Taman Templar. Taman Templar. Nanti sampai lepas Templar naik jambatan. Dia tak bagi location. Along tahu rumah dia. Apa sih tu? Naik je Templar, nanti Naik ada je jambatan. Templar, nanti ada masuk kanan. jambatan, masuk kanan. Naik jambatan tu masuk kanan. Kondo tu. Nanti kita orang dah sampai, nanti kita orang share location. You gerak je dulu tuju ke Templar. Masuk kiri, masuk kanan. Okay. Pergi salam bro. Alright. Assalamualaikum. Sampai. Semua pandang kamera. Pandang kita. Okay. Pandang kena kita sikit kan. 1, 2, 3. Okay, sangat. Saya akan pulang orang semua. Dulu pada Ilo datang pun tidur lepak bawah. Hall. Hai Datuk Zul. Blood Brothers. Ni Datuk Zul. So ni bos Sam lah. Saya girlfriend Gas. Oh, saya baru Datuk. Saya girlfriend Gas. Nak juga dimension. Gacha gana. Nak juga dimension. Awak bagi tahu geng Nata sesat. Geng Nata. Blood Brothers. Nampak. Blood Brothers. Ini yang paling tua, yang paling tua. Yang paling tua. Saya girlfriend Gas. Saya girlfriend Gas. Gas tak ada jaga anak. Hi guys. Kita sekarang dekat apa nama kondo ni? Apa nama kondo? Kipak Rank. We are the Kipak Rank guys. So they are all the guys. Old guys. Janggut tu panjang. Rambut okey je. Okay guys, lift penuh. Satu tengah repair. So, semua dah naik. Tinggal old guys. Old guys go first. Old guys go first. Semua orang besar ni tadi. Di NZ tu. Tak ingat lah. Tak ingat sebab benda tu dah masuk dalam telefon dah. Jauh tua. Kan? Mana naik kan? Biru besar. Sorry, sebut besar. Tak tadi ayam DENZ.
Ini macam mana dia tengok? Mana spek dekat hidung ni? Underscore 755. Ini bendahari kita. Bendahari kam penulis list nama kam. Semua dia. AJKI. Ada. Kam my baby. Bibi hantar kat WhatsApp Ada. Fatimah kan? Ini adalah kami punya sponsor terbesar. Kali ketiga grup datanglah keluarga. Siapa lagi? Dalam kita terpikat 2 batang menari. Kita Sakit. Nadia. Itu macam tu, kita geram tau. Jadi kawan juga. Dah tu geram pula. Tak ada kamu sakit. Kan? Pada kau tumbuk-tumbuk ni sebenarnya tak jalan. Betul tak? Kau tak guna tumbuk-tumbuk ni semua tak guna. Itu wakil baca kan. Kali kedua kan. Macam kahwin. Ada bersiap untuk pulang balik. Maksudnya power Bagi breakfast. Tapi ada tu. Lepas tu Lah dia pun. Tak nampak. Sekarang pukul update. Now it's 3 AM. Bukan 3 AM. Scan. 3 pagi. Muka 3 pagi. Masih cantik. Muka 3 pagi dia. Masih handsome. Muka 3 pagi dia. Maintain. itulah aku tanya dia. Itu dia betul. paling betul Dia kat mana sekarang? Dia dekat tempat Okey, Bilama. okey, paling handsome. Tempat Bilama Kerinci. Dia duduk Kerinci. Dia dengan anak angkat dia. Tak kahwin. Kita bukan pergi yang itu, kita pergi yang ini. Bukan yang itu, kita pergi yang ini. Ya, hari rumah kena gitu. Udah ada raya bateri tadi. Boleh. Kau tahu entah di sana. Kita orang siap bergotong royong. Kan ada rumah apa dia? Sila tanggalkan gigi dan palsu. Takut bertukar. Sudahnya jadi satu game pula. Lecahan cari Gigi baki baik. Dah sampai ke dasar. Ingat kena tulis nama tau. Takut je. Jangan orang terjun tak timbul-timbul. Dia tak dalam tu. Boleh buat tempat kanak-kanak. Tempat kanak-kanak. Dia ada budak-budak apa? Tempat budak-budak. Memang dia buat budak. Dia siapa dia gigit lepas ke dalam. Siapa jumpa dapat. Izin. hantar budak kan. Bibi, kita buat treasure hunter dah. Nak pegang Oh, geli. ya. Ha? Nak pegang geli. Soalan tu berdasarkan family. Kita siapa Mavi? Hai dong. Pergi sebelum dah sampai. Kain nak pergi Melaka. Nak. Kalau jadilah separuh yani. Dan dia akan cincin negeri. Dia kain nak lajak. Pergi ngalu sekali. Ngalu dengan kakak dia pun. Dia akan cincin lagi. Dia berisi ya.
Bye, cendol. Masuk ke bye. Assalamualaikum.